pack, tak tidur, tak boleh tidur sampai next morning. Tengoklah nama Mokhtar, Santok, Armuga, ini semua saya darjah 1, saya tengok dia main Malaysia. Tiap hari Astaghfirullahaladzim. Dia panggil turun. Aku nak tumbuk je coach ni kan. Tiap hari. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan terus menonton Julang Podcast bersama saya dan Harish Diol. Jadi kita hari ini memang bertuah dan teruja kerana bersama kita adalah legenda bola sepak negara. Kita terus perkenalkan Datuk Zainal Abidin Hassan. Terima kasih Datuk meluangkan masa. Tepuk. Terima kasih. Sudi meluangkan masa datang untuk show ni Datuk. Kita panggil, boleh tak kita orang panggil Chief sajalah? Boleh lah. Nickname Masa bermain Macam mana boleh jadi Chief tu? Chief ni makna Chief ni ketua lah. Ya betul, ketua. Dia daripada memang saya minat cerita arwah Allahyarham P.Ramlee. Okey. Saya memang minat cerita dia. Ya. Kan bila Ben Sargent. Hai Chip. Hai Chip. P.Ramlee jadi Chip masa tu. Okey. Tapi siapa yang start panggil you Chief tu? Zaman 90-an lah. Grup-grup Zami, Makno, Azman. Sebab diorang kapten ni boring, so dia gelarkan saya Chip. Chip tu melekat lah. Chip tu melekat. Yeah. Tapi sebelum Chip tu ada panggilan lain Memanglah ada, tapi itu panggilan paling atas lah. Tapi saya tak nak cerita? Tak terima lah. Tak terima. Apa panggilan tu dulu? Dulu dah panggil saya Presiden. Presiden tim? Presiden pemain lah. Presiden pemain Pemain tu apa-apa je akan curah kat saya. Yalah, kita ada nama, kita star kan. Star. Betul. Saya dolar kan. Sebab saya banyak belajar ni daripada Datuk Soshinaan. Macam mana nak mengendali pasukan. Macam mana nak buat pemain-pemain ni bermain. Yang pertama sekali, masalah diorang you kena selesaikan. Kadang-kadang jurulatih tak boleh selesaikan. Sebagai ketua, you kena, kalau you dapat selesaikan masalah diorang, dia akan curahkan permainan dengan sepenuhnya. Tak semua ada masalah. Tapi bila masalah-masalah yang kadang-kadang coach tak dapat selesaikan juga. Kadang-kadang pemain, kapten dapat selesaikan. Itu yang bila dia dapat satu mandate tu, mana dia lekatkan kat awak, presiden ke chief ke apa ke, sampailah hari ni. Yang presiden tu siapa yang panggil? Macam mana? Asalnya siapa yang namakan presiden tu? Ambalagan lah, Ashraf. Ambalagan, Ashraf. Maknanya tu late 80s lah. Itu masa zaman SEA Games 89? After middle 80s. Sebelum masuk 89. So dalam 87 macam tu lah. Lama juga daripada presiden kemudian jadi chief. Dia generasi berbeza. Tak boleh lawan lah presiden. Tapi betul. Okay. Nickname. Menarik juga nickname tersebut. Semua yang top je. Presiden, chief. Okey, Datuk, kita mulakan dengan nak tanyalah. Kita tahu tahniah Datuk menjadi ahli jawatankuasa eksekutif kepada FM. Terima kasih. Dan portfolio yang besar. Boleh Datuk cerita sikit? Alhamdulillah. Yang pertama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada persatuan-persatuan negeri affiliated lah. Persatuan negeri dan pasukan-pasukan yang affiliate dengan FM. Kesemuanya tak silap saya 18. 20 tapi 2 digantung. 2 digantung. Jadi 18 datang mengundi 18 yang datang mengundi. Dengan itu mereka telah memberi kepercayaan penuh kepada saya dan saya mendapat sepenuhnya 18 undi. Ini bermakna ada satu mesej mereka sampaikan kepada saya. Mana yang pertama, mereka menghargai saya sebagai pemain bola sepak negara. Dan mereka inginkan sesuatu untuk dimajukan di dalam bola sepak. Sebab tu undi saya tu telah memberi satu mesej kepada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan apa yang saya boleh cakap, saya akan buat yang terbaik sebaik mungkin untuk meningkatkan bola sepak di negara ini, apa bidang pun. Mana bola sepak ni, bila kita jurulatih cuma on tactical, bila kita coach tactical, bila kita manager kita menguruskan tim. Tetapi di dalam FM ni macam-macam, saya baru tahu macam-macam jawatan ada. Media,
ini itu pertandingan lain, jawatan kuasa. Banyak jawatan kuasa, dan ini semua sebagai exco kita kena lalui. Jadi bermaknanya untuk meningkatkan bola sepak ni bukan saja kepada pemain, tapi saya dan Dola memang ada kelebihan tugas itu, how to get a good player, born a good player. Itulah. Tapi Cik, ini lebih kira macam Grand Slam. Pernah jadi pemain, menyarung jersey, pentadbir, sekarang FAM. Jurulatih, team manager. How's that feel? Orang mesti tanya, kenapa saya dengan Dola? Saya kat sini pun saya nak jelaskan. Ramai lagi ada pemain, tetapi you kena fikir, daripada saya berhenti main, Dola berhenti main, kita tak putus dengan bola sepak sehingga hari ni. Betul. So kita lalui semua. Kita go through bermacam-macam. Bermakna you nak cerita pasal bola 70-an, saya boleh cakap. You nak cerita 80-an, saya boleh cakap. You nak cerita bola 2024, saya pun belum cerita. Kan? Ini yang ada, yang sedikit keistimewaan yang ada pada saya dan juga Datuk Dola. Okay, dan di sini apabila ini satu junjung kasih lah kepada Yang Amat Mulia Tengku Muda Tengku Abdul Rahman Pahang. Tengku selalu memberi kita kuasa penuh. Kita lah manager, kita lah kitman, kita lah coach, kita semua. Financial kita kena kira duit, kita kena tengok balance perbelanjaan. So di sini saya banyak belajar masa di Pahang. So bila tu then kita dilantik, saya dengan Dola digile-gile coach, lepas tu dilantik jadi pengurus. Jadi jadi pengalaman-pengalaman yang saya ada ni, dan kita tahu kita bawa tim daripada zero, zaman Alex, Gopi, Hafiz Kamal, semua daripada sarjana muda. So kita ini yang kuasa yang saya dengan Dola ada, kita gunakan Tengku Muda tak nak tahu, dia nak tahu something happening, kan? Okay, so kita nampak kita berjaya menubuhkan tim hinggalah Pahang menjadi satu pasukan yang baik lah daripada 2013 juara Piala Malaysia 2014. 2013 Azamuddin Akil, Argo Pinaden, kemudian Hafiz Kamal, playmaker semua itu saya berani cakap lah. Hasil Yang Amat Mulia Tengku Muda memberi saya, Dola, Tajuddin Noh, mandat menjaga ni. Saya ingat lagi Fandi datang. Kemudian sekali-sekali Fandi datang memberi tunjukkan. Jadi inilah hasil tu. Jadi di sini ini saya mempunyai lebih, kerana situ Pahang saja. Ini saya mempunyai kuasa lebih untuk membuat sebegini, mencari pemain-pemain di satu Malaysia. Jadi yang pertamanya saya mesti educate grassroots. Saya kena educate diorang, kan? Ada duit dengan tak ada duit, dua-dua boleh jalan sebenarnya, kan? Time kita mana ada akademi, mana ada duit. Tapi bola saya ingat lagi Tan Sri Gani Mihak lah, football will never stop, kan? Bola takkan berhenti, kan? Maradona tak nak main ke, Arwah Mokhtar tak nak main ke, bola takkan berhenti. Jadi bermaknanya di sini di mana-mana pun ada orang main bola. So macam mana you nak cari, itu penting lah. Cik, agak tertarik apabila Cik bercakap tentang grassroots, kerana akar umbi ni satu perkara yang selalu anak tirikan. Pandangan Time saya, kenapa saya cakap grassroots ni penting, sebab zaman 70-an, 80-an, 18, 19 menunggu nak main untuk pasukan kebangsaan. Bukan 24, 25. Tak? So di situ dah kenal pasti dah. Kan Rosyadi, masa time saya Rosyadi Syahri main dulu. Umur 16 tahun main pasukan kebangsaan. Tahun 75 Pesta Bola Merdeka. Saya tengok Sosinaan main, Datuk So main Malaysia. Umur dia 18, 19. Arwah Mokhtar 9. Itu 18, 19 dah menanti. Dah ready. Dekat tepi pintu dah. Bila dia menanti kat tepi pintu, orang dah kenal siapa dia. So dia masuk pintu je, dia akan main. Umur 19 tahun main Malaysia, dia akan main berapa lama? 10 tahun. Lebih 10 tahun. Bila main 10 tahun, tim ni solid.
Datuk Sosial punya team, Arwah Mokhtar punya team, saya kaji 15 years. Dia orang kekal. Saya masuk tahun yang ke-12. Saya masuk tahun ke-12 team tu. Saya masuk dah macam tak ada apa dah macam dah solid team. Saya masuk. Lepas tu saya dengan Dola 12 tahun. Itulah. Walaupun kita di live media sosial, modern, systematic, tapi benda-benda lama ni sedikit sebanyak kita kena kedepankan juga untuk masih relevan. Yes, it's very relevant. Tapi sorry berbalik kepada apa Chief kata tadi, dah 16, 17, 18 tahun dah ketuk pintu nak masuk. Dah tunggu di depan pintu. Yes. Tapi dekat Europe dia memang macam tu. Yes. Muda. Betul. So ini tak ada kena-mena dengan generasi dulu ke sekarang. Pasal sekarang kalau kita lihat pun ramai pemain-pemain di Europe sebagai contoh masih lagi 17, 18 macam Mbappe 17 dah ambil emas sebab kan. So saya, the thing is Lamine ini Yamal bukan sekarang benda lama terbaru. Kenapa Cik, sekarang ni ada isu ke? Ada problem Cik? tak ada. Makna lambat. Bila lambat matang. Bila lambat matang, kita kena kaji balik. Isu tak ada. Kenapa mereka lambat matang? So maybe they start dia punya football lambat ataupun tidak dengan didikan yang betul. Didikan yang betul, and not a true academy, ataupun dia lay off masa umur dia tiba-tiba umur dia pada 10 tahun hingga 15 dia main bola, 16 17 dia hilang. So tak monitor. And monitor maksudnya kita mesti tempatkan dia, you ada chance masuk sekolah sukan, you pergi. So kita punya kerja ni. So di sini loophole dia yang kita nak kena teliti. Saya tahu youth and development ni cost money kan. Macam kita nak tanam pokok lah, mula-mula kita nak kena beli baja, nak beli ni, air nak kena siram, bila pokok tu dah besar kita dah tak payah jaga dah. So to get a star ni memang kita kena spend lah. Itu saya tak nafikan lah. Dan apa yang you cakap di Europe sama. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada yang bahagia Tan Sri Vincent Tan, Tan Sri Vincent Tan atas permintaan yang Mak Mulia Tengku Nong, Tengku Manja Pahang, memberi saya tempat di Cardiff. Saya pergi di Cardiff untuk 6 bulan, tapi saya berakhir dengan 3-4 bulan lebih sebab saya kena balik. Saya masih tengok lagi apa yang saya buat masa kecil, masih buat lagi di Cardiff. Di English. Apa yang you buat masa kecil tu, Chief? Bermakna you semacam apprentice. Okay, dia orang duduk dalam camp. Lagi dia orang, junior player kena datang. Dia orang training. Lepas tu tak ada workers. Yang ada cook je. Makna di dalam training center tu tak ada workers, tak ada. They are the workers. Kau cuci lantai, kau cuci toilet, kau cuci ni kan. Cuci coach punya boot semua kau cuci. Yang ada workers dalam tu is the chef dengan kitchen punya staff lah kan. Saya cakap kan. Lepas tu dia orang dah habis dia orang tunggu kan, senior team lah nak training. Jadi benda tu saya dengar daripada tahun 60-an sampai hari ni masih ada lagi kan. So ini menunjukkan bahawa ini semua di grassroots, not in the first team tak. Okay, first team is makna you dah successful. You dah masuk university. That you are dah successful. Okay, tapi to beat this player ni, ini you kena buat. Tak boleh word dia senang kat sini lah. Tak ada manja lah di grassroots lah. Kan. Chief pernah kendalikan pasukan bawah 16 tahun kebangsaan. Under 17 ada Nur Syarul Idlan Talaha, ada Stanley Bernard Samuel antaranya. Budaya untuk tim remaja kita pula macam mana? Saya masa tu saya ambil dia punya point-point sekolah. Bila FAM lantik saya Bukit Jalil, bos saya masa tu Ronald Smith. Okay? Ronald Smith on FAM nya side di sekolah. Cikgu Jalal dan saya ingat lagi Cikgu Zul. Okay? Okay, diorang sekolah punya side. So kita duduk. So sekolah ada sekolah punya rule and regulation. Kan? Saya FAM rule and regulation ke untuk saya dia put one side. As long saya kena build team and build players. Okay? So saya punya FAM punya apa orang panggil tu?
Okay, guideline lah. Guideline saya letak tepi. So saya concentrate on sekolah sebab dia is Kementerian Pendidikan kan. Bawa government punya education tu. So saya tengok. So banyak saya ubah. Banyak saya ubah. So cikgu ni mula-mula tentang lah. Lama-lama dia ikut lah sebab saya cakap player they need rest juga. Dia orang kena pergi sekolah apa gini. Okay. So dapat satu solution, dapat satu keputusan yang baik. Okay, pun saya run bawa ketua saya Ron Smith bagi saya all the paperwork. Tu saya run all the technical. Masa tu saya cakap pergi cari player satu Malaysia, masukkan dekat Bukit Jalil. Saya bangga 2 tahun lah player ni semua meletup. 8 daripada 30 pemain boleh kata 70% main Super League. Dan tim tu champion under 16. Saya main Lion City Cup 2 kali tau. 2 kali saya kalah final. 1 kali kalah quarter final, 1 kali kalah final. So saya cakap dengan player ni, saya main cup ni tahun 70-an. Kan, saya gagal. So please, kan, saya nak rasa piala ni. Dah main tu champion. Saya ingat lagi lah. Champion. Saya gunakan pengalaman saya sedikit sebanyak. Tapi saya cakap Ronald Smith is a good teacher lah. Ronald Smith ni dia good teacher. Lepas tu saya keluar, ramai coaches yang kat situ, Datuk Ong semua kat situ. Lepas tu lepas saya ramai masuk, Razid semua start masuk kat situ. Because for coach, that is the best education punya tempat untuk coach. Dan you ada peluang, FM akan hantar you pergi sini. Suddenly I heard dah tak ada bola kat situ. Sebab kat Bukit Jalil. Kembar, Dakwaan Aidil, Safi Sali, siapa lagi? Syafiq Rahim, Razman, all was born there. Jadi back to the grassroots. Kalau kita ada masters yang taking care benda-benda ni, we will groom player. Chief juga mengeluarkan kenyataan nak kalau boleh semua kaum, semua bangsa bermain bola sepak macam zaman-zaman dulu lah kan. Macam mana agaknya nak start tu? Pasal betul. Kalau kita lihat sekarang cabarannya berbeza sekarang, Chief. Memang kita nampak lihat ramai kaum-kaum atau bangsa-bangsa lain dah kekurangan berada di dalam pasukan kebangsaan. Yang satu ketika dulu saya ramai kan. Dan saya dapat lihat gerak-geri macam mana bangsa India, macam mana bangsa Cina, bangsa-bangsa mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Betul. Okay, contoh Chinese ni very tricky lah. Dia macam Korea laju. Ini saya ingat lagi Kang Hameng, Ho Hon Cheong, Wong Hon Nam, tengok Lim Tiong Kim. Lepas tu kebanyakan yang beragama India ni, dia ni kaki kecil, energi ramai, lari kan. So semua ni ada dalam tim Malaysia dulu tau. Yang for budak-budak Melayu ni, dia orang ni ada art, seni. Dia ada seni. So bercampur tu you dulu lah ni. This was amateur time lah. So tapi terbukti is fact. You campurkan diorang ni, you tengoklah balik 70-an dengan 80-an punya team. Memang berbilang kaum. Dan apa yang saya cakap ni semua ada. You boleh tengok Syian macam mana, Santok macam mana, Arumuga macam mana, Arwah Mokhtar macam mana. So apa yang saya cakap ni dia combine. Solid, sedap lah tengok team tu. So saya dapat bayangkan kalau kita dapat lagi pemain-pemain macam ni di semua kaum yang ada. Saya tak ada apa yang mungkin si Wong ada. Kan? Wong pula tak ada apa yang Morgan ada. Jadi kalau benda-benda ni disatukan jadi satu tim, you nampak tau dia punya impact. Dia zaman you membesar dan kemudian menjadi seorang bintang, Chief. Pasal dulu majoriti pergi sekolah yang sama. Sistem sekolah kebangsaan yang sama. Sekarang ni tidak. Dah terlalu banyak cabang-cabang yang berbeza. Kemudian ada ramai pula pelajar-pelajar yang berbahasa Melayu masuk pula sekolah Cina. Jadi macam mana sebenarnya kalau usaha Chiefs ni untuk jadikan satu inisiatif
kembalikan semangat Muhibah ni boleh main sama-sama, kerana budak-budak sekarang tak main bola di peringkat sekolah pun sama-sama. Macam you dulu sekolah Maxwell. Betul? Betul. Semua kaum ada. Jadi sekarang ni macam mana Chief kalau kita nak laksanakan idea ni? Inilah yang saya cakap kan. Saya tak kira mereka boleh bersekolah mana, nak main mana, duduk mana, tak kisah dah. Menjayakan sukan bola sepak ni. Kan adakan tournament, adakan akademi, adakan kelab. Bila ada, so ramai orang akan datang. Bermakna kita ambil contoh. Sekarang ni kita sebenarnya kalau kita tengok gambaran dulu susah nak buat. Sebab satu kampung ke satu kampung jauh, padang, dan ada satu je orang yang akan sponsor. Sekarang ni dah banyak taman-taman tu. So you start dengan first kali you kena start is antara taman. So taman ni buat tournament dia pilih pemain, kan. Kos yang tak banyak tau. Sebab tu saya cakap kita boleh bagi idea. Contohnya di KL, okey, kita buat satu piala YB, Datuk Keramat, Kampung Baru satu tim, Kampung Pandan satu tim. Ini tak keluarkan modal. Modal dia penganjur yang akan sewa padang itu je. Tapi player ni tak ada. Sebab zaman saya ni, saya cerita balik lah zaman saya, kita nak main tournament ya. Kita kena masuk, diorang bayarkan, tapi baju kita kena beli sendiri. Beli baju putih dengan dye. Tim kita warna saya ingat lagi. Beli dye, okey, diorang mau ajar. Okey, tim kita warna biru, beli dye biru. So balik rumah gendam. Okay. Malam, betul. You pernah lalui? Okey, betul. Masa sekolah mana kita gendam. Zaman sekolah rendah lah. Ya, saya ingat lagi dah. Gendam baju tu biru. Semua buat sendiri tau. Kita Lig Kampung ni nak lawan, nak masuk liga. Lepas tu ambil jemur, dah kering, okey, dia orang ajar pula ukur, kalau nombor 7, ukur nombor 7, itu buat nombor dengan apa? Kiwi kasut yang hitam. Tanyalah siapa yang dah lalui ni. Saya boleh kata most of them lah. Okay, 7, lepas tu kiwi, kita kiwi jadi nombor 7. Itulah. So jadi sekarang ni, itu zaman saya, tapi sekarang ni bermakna you cuma sediakan jersey saja. Kan, jersey pun dah, saya rasa kalau you minta mengenali orang, saya rasa jersey pun dah tak mahal sekarang. Siapkan jersey. Di sini main. Siap boleh letak nama, letak nombor dah. Betul. Lepas tu main antara daerah ke Jinjang, Kepung, buat tournament dia kat sana. So bila kita sebut macam tempat-tempat kawasan China, India, maknanya dia orang akan main lah. Di sinilah kita pergi tengok. Okey Cik, sekarang ni benda ni bukan rocket science. Benda ni logik. Okey. Tapi orang akan menyatakan bahawa Cik, sekarang ni you dalam FAM. So buatlah. Memang inilah saya nak, salah satu saya punya bukanlah portfolio, inisiatif. Sebab sebenarnya kita kena tahu juga FAM ni, kita tahu bila FAM is a national body, ada athlete. So sebenarnya FAM ni just bagi, contohnya bagi dasar athlete, faham tak? Bukan kadang-kadang orang tersilap tak, FAM nak kena turun sampai ke kampung. Faham? Kan? Faham. So now kita kena instruct all the athlete ni. Pastikan sebenarnya work dia senang je. I nak tengok akademi A, B, C, D ni di Perak melahirkan at least 3 player you give. Okay. Apa yang nak cakap tadi? Okay. Tak, because that's what it's supposed to be. Yes, betul. Kerana kalau kita lihat dalam struktur tu, kita ada persatuan di peringkat daerah pun. Betul. Lepas tu kita ada pula pihak sekolah di mana KPM ada jabatan negeri masing-masing. Betul. Jadi di sini we can see a synergy, dan benda ni tak perlukan kos. Dia hanya perlukan dua pihak duduk semeja dan berbincang, tu je. Sebab tu saya cakap bila saya kaji balik orang mau cakap kos. Kalau kita betulkan balik memang kos, tapi kos ni tak banyak. Kan? Tak banyak, dan you meramaikan orang bermain. Kan? Betul. Jadi memanglah sekarang ni saya berada di landasan yang betul, di mana di bawah bumbung yang betul untuk buat perubahan. Membuat perubahan. Satu inginkan perubahan, nak buat perubahan, tapi
benda ni kena sampai kepada orang yang akan mengendalikan. Maknanya jika saya kena pergi ke bagi speech, memang saya nak keluar memberi program-program speech macam mana nak untuk awak, untuk memudahkan. Kita ada RM1 pun kita boleh makan, kita ada RM50 pun kita boleh makan. Tapi macam mana you nak makan? RM1 macam mana you nak makan? RM50 macam mana you nak makan? So maksud saya di sini, aku tak ada duit tapi aku nak jalankan dia juga. Cari. Memang ada benda ni, memang sebab bola sepak adalah sukan nombor 1. Kan? You tak ada bagi ganjaran pun orang nak main. Jadi kalau kena benda tu betul, alhamdulillah lah. Ramailah kita akan dapat lahirkan balik pemain. Dan benda ni takkan berlaku dalam a day or two. Oh no. Masa yang panjang. Betul. Proses lah. Ada satu proses lah. Kalau nak cerita, nak jadi saya, nak jadi arwah Mokhtar, nak jadi Arumugam, Santokh Singh, budak-budak sekarang mungkin menangis lah. Cara tu amat berlainan. Kan? Saya rasa zaman tu dah lepas lah. Tetapi how to become a star, benda tu kena ada, root tu kena ada. Cuma okay, root dulu bengkang bengkok kan, bengkang bengkok, so you luruskan. Bermakna arah tuju tu sama. Tapi jangan shortcut. Shortcut you will never last. So bila bercerita pasal laluan ni, pertama sekali nak ceritakan, kita recap lah kerjaya Chief. Pertama sekali, kenapa abang-abang macam Hanafiah Ali, Khalid Ali, tapi you Zainal Abidin Hassan? Boleh tak cerita Chief? Tak ada lah, itu menyentuh keluarga sikit lah. Memang adik-beradik. Memang adik-beradik, cuma nama saya je berlainan lah. Sikit. Memang tak tahu masa tu zaman keluarga saya pun jadi anak angkat ke atau macam mana? Tak dalam keluarga lah. Dalam keluarga Hassan ni kira macam bapa saudara saya jugalah yang menjaga you masa kecil atau macam mana? Pada lahir lah. Tu yang mak saya cakap. Oh, okey. Pasal you ada adik Isham Hassan, betul? Ada lah. Ada adik Isham Hassan. Betul. Terror main bola tu. Betul. Father you tu seorang petinju, betul? Adik-beradik saya, mak saya pun bercerita juga. Ayah dia suka meninju. Memang seorang petinju. Dan asalnya macam, pasal bila saya tanya Hanafiah, dia kata dari Afrika, betul? Ada Middle East lah saya. Middle East ke atau Afrika? Dia dengar daripada Middle East. Dari Middle East. Abang saya yang paling Hanafiah lah yang tahu sejarah tu kan. Betul. Kata Johnson apa nama? Tak. Bukan. Ali Johnson tu sebab dia gelaran. Gelaran lah. Okey. Bila muncul you dalam sistem, mula-mula you sekolah, kemudian wakil Selangor, kemudian wakil Malaysia pada usia 17 tahun, betul? Betul. Maknanya sebagai right back Merdeka Tournament 1980. Yes, saya betul. Tengok tu masa tu saya ada di stadium bila final tu, kalah dengan Maghribi 2-1. Betul. Jadi bila bermain dengan legenda seperti arwah Datuk Mokhtar Dahri, kemudian Datuk Soh Chin An, Datuk Santokh Singh, kemudian yang dipanggil balik semula tu Chow Chi Kiong, penjaga gol. Jadi macam mana perasaan sebagai seorang remaja yang sudah melalui proses laluan tu, you kata, kemudian bermain di puncak tu bersama dengan legenda ni? Macam mana tu, Chief? Saya memang saya masih ingat lagi lah. Saya darjah 1, saya tengok depan TV, saya tengok Datuk Soh Chin An main ni. So cakap, saya satu hari nak jadi macam dia. Saya tak sangka pun first call up saya, dia masih captain saya lagi. There's a dream come true. Itu I tell you, malam tu saya nak first report tak apa cerita boleh. Boleh. First report bila Selangor hantar surat dekat Kelab Sultan Sulaiman, FAM hantar kat Selangor. Dulu punya proses proses dulu FAM hantar kat Selangor kan. Selangor hantar dekat kelab. Kelab cari kita, bagi kita surat. Kelab national team. So kita lapor ke apa ni semua kan. So kat malam tu pack barang semua.
pack. Tak tidur, tak boleh tidur. Sampai next morning. Sebab saya cakap, sebab apa tak saya tengoklah nama Mokhtar, Santok, Arumuga, ini semua saya darjah 1, saya tengok dia main Malaysia. So saya nak pergi tu, oh gila lah. When you first went there, Yes. kira junior lah. Yes. So Santok, Chin An semua otai lah. Betul. So kena bully tak? Kena panggil dia chief ke presiden? You dah tahu dah. Saya lucky lah saya datang daripada Selangor. Okay. Mostly national player. Okay. You dah tahu dah. Nah. Jangan diorang cepat pada you. This is automatic tau. Nah, jangan diorang cepat daripada you. Jangan you bangun dulu habis makan. Jangan diorang sampai dulu atas padang. Semua ni benda-benda is sampai sekarang Adab asas lah. Yelah, kalau Adab you yang dapat asas. go through all this automatically until today you do the same thing. Respect lah, respect. Ya, betul. Rasa Dia, hormat. ni bukan hormat tau. Educated tau, education tau. This is education. Budaya lah. Ya, budaya. Betul tak? So, benda-benda ni alamak. Lepas tu, kita tak nak diorang marah. Sama tak? Di sekolah. Kita tak nak cikgu marah kita. Kita tak nak mak ayah marah kita. So, kita kena buat, not perfect, tapi yang betul lah. Oh, inilah ciri-ciri prinsip yang saya lalui lah. Kan? Yep. You kena bully di atas padang. Bully you tu is for your own good. Toughen you up. Ya. Yeah. Bully macam mana tu? Aduh, dia tackle you, dia main kaku sampai you meleleh air mata tak keluar-keluar. Dia main 4 versus 2. Macam monkey lah, monkey. Dia panggil main monkey. 4 versus 2, 5 versus 2. Sampai you menangis, you tak keluar lah. Okay, you want to come senior team, this is your, not punishment, this is your education. Education. Ini training maknanya di Wisma FM lah, Kelana Jaya masa tu kan? Oh, first, baru siap lah. Baru siap ya, 1980 baru siap, betul. Saya baru Malaysia baru move daripada Jalan Birch Jalan Birch ke FAM. ke FAM. Yes. Tahun 1980. Masa tu coach Muhammad Cik Su. Saya betul. I think Rizal dah fast forward to the elite team. Tapi soalan saya ialah why football? Kenapa bukan sukan lain? Maksud you why football? Kenapa pilih Kenapa bola? pilih bola sepak? Saya. Masa tu abang saya 2 orang main national team. Saya lumba Natural progression. Saya lumba lari. Saya main untuk sekolah. Runner. Saya main badminton. Saya main sepak takraw. Saya main volleyball part time. Sebab saya tinggi. Sedap ni main volleyball ni sedap. Part time because Spike lah. itu ialah tempat yang kita nak kan. So main. Tetapi dorongan tu more to football because at that time my 2 brothers was playing Malaysia. untuk Malaysia. 100 meter ke apa Cik dulu? Olahraga. Saya ada rekod lagi lah. Sekolah tu dia hadkan 4 untuk individu sukan, lepas tu untuk sekolah. So saya cakap saya lari 100 meter ni antara rumah. Okey, 100 meter untuk rumah, 200 meter antara rumah-rumah, 400 meter antara rumah-rumah. Lepas tu 4x1 antara rumah-rumah, 4x4 antara rumah-rumah. 2. Lepas tu 4x1 antara sekolah, 4x4 antara sekolah. So satu hari tu sukan dekat Stadium Merdeka, Maxwell, 7 event saya masuk. Itu saya cakap tadi. Menang semua event tak? Itu saya cakap. Kalau you nak lalui proses saya, arwah Mokhtar, semua lain. This is the process. So 7 ada lagi rekod dekat Maxwell. Tapi masa tu zaman tu Maxwell ada padang. That is another main important thing. Important thing. Saya buat 3 bulan form 6 di Maxwell. Ya, Zaman tu tak ada padang. dah naik bangunan. Saya pun tengok kan dah naik bangunan dah. So, Macam mana Cik? Okay. semua ni event ni saya dapat nombor 1. 7 pingat emas. Dan hari ambil award tu olahraga terbaik. Terbaik 8 saya bawa balik. No joke. This is fact. Pergi tanya Maxwell. Tapi bayangkan daripada olahraga ke one of the finest players the country has ever seen, footballer.
Tapi apa yang lebih menarik ialah mungkin penonton tak tahu di mana when Zainal Datuk Zainal came in just now, and I'm looking at him and I'm going like, how young are you now? 63. Backward 26, frontward 62, 63. 63. Born 1962. You know, November. 63. when I turn 63, I want to be like him. I mean, look at his height. You've maintained yourself very, very well. Puhut jadi sikit lah. No, I don't care about that. Look at the arms. Muscle. I mean, this goes to show benda ni bukan macam it's an overnight thing or what. It's years of dedication, years of dari kecil, dari muda training. Betul. You know what you see right now, you know, mungkin you orang tak nampak because he's seated, tapi when you stand next to him, when he hugged me tadi, oh, I tell you, this is like muscle. When I'm 63, I want to be like him. Tapi betul lah. The years of training. Benda ni bukan datang hari ni semalam ataupun yes. Dari kecil. Daripada dulu tau you dah readykan you punya badan. Saya nak kata saya tak exercise hari, tapi to maintain it, kan. Just follow the macam routine. Okay lah, routine. Yes. Sekarang Cik macam mana jaga kecergasan? Saya cakap you kita paling menyampah dulu bila kena call out SEA Game ke apa ke nutrition, tapi you dapat formula tu, insyaAllah lah. You take care well of it. Tidur, makan. What is the apa maksud calories tu, kan? Apa yang tak boleh makan? Dulu spaghetti semua orang benci kita. Aduh, bila datang je coach Mat Saleh, siap lah, kita dah tahu dah. Potato, carrot, aduh tengok pun brokoli, tak nak makan. Tapi all these things yang carry you energy masa bermain. You tak akan rasa sakit perut. Dulunya player half time nak tercirit dah, sekarang dah tak ada. Kan? Ya. Zaman bila tu? Zaman dulu 70-an 80-an ada lagi half time kan. Half time orang pergi toilet. Kau makan apa tadi ya? Ini belacan. Tadi aku salah makan. So benda ni dah tak ada tau. So bila kita retire pun, you just follow this routine. No, InsyaAllah. I'm so glad he mentioned this, because benda yang selalu orang overlook ialah diet. That means pemakanan lah. Betul. Pemakanan. So yes, calorie count, pemakanan tu betul. sangat penting. So if you train from kecil, you dah besar, it's automatic. Automatic, betul. Aku makan terlebih kan, apa aku jadi? Betul. Faham tak? So it got to be well trained daripada bawah juga. Tapi Chief sekarang ni, yalah, macam mana nak kekalkan sihat tu? Gaya maknanya jogging ke atau main bola lagi ke? Yang tu kita main lah. Kadang-kadang orang panggil veteran. Bila you tak main, you're rest lah. You're resting. Dan you tidur and you makan lah. You jagalah ni. Kalau you dah tak tu naik, you tak boleh tu lah, naik mesti naik. Mesti naik as we grow older, memang ni lah. Badan perut sikit naik, sikit fat nak ada, memang lah. Tapi no, please trust me, you look really good. Tapi more importantly, macam mana kita nak terapkan apa yang Cip kata tadi to the younger generation? Kalau kita lihat, you know, isu pemakanan masih menjadi isu, diet masih menjadi isu. Saya ramai orang cakap alah Dana, kau buat boleh lah, budak-budak nak dengar. You faham tak? Lagi satu, you got to carry your tu juga pun. Yalah, satu lah. Betul lah. Saya legend pun kadang-kadang saya kesian juga yang mana-mana yang nak cuba ni kan. Bila sorry to say lah, bila player kecil-kecil ni dia ni siapa dia ni? Dia tak dengar. Cikgu tu penting lah. Kan? Jadi now we are here. Saya bukan cakap besar ataupun apa. Me and Dola will help. Anybody need help, just call us. Kan? You nak kami participate, you nak kami datang memberi idea, cadangan, kan? So tak semestinya kami yang ada nama ni je, we all yang ada nama ni je boleh train. Tak, you all pun boleh, kan? So cara you macam mana you didik budak-budak ni. So you cerita, kan? Sometimes saya banyak belajar pada foreign coach. Sometimes dia tahu kita dah buat dengan bola, dia buat kita benda lain, kan? So contohnya
bila time foreign coach je dulu, kita orang ada time main bowling, kita ada time pergi tengok wayang ramai-ramai. Seronok tau. So benda-benda ni. Siapa tu yang perkenalkan tu? Cuma Frank Lord ke, Trevor Hartley ke? Frank Lord memang. Cuba cerita sikit pasal Frank Lord ni. Frank Lord ni itu dia punya satu dia punya senjata lah. Kan. Satu hari tu kita kalah. Pam. Okey. Dia dengar, okey, pam. Dia pula yang pang tu siapa? Kalah. Player bercakap ke dia atau dia marah? Dia marah player. Dia marah player. Player pun berbalas balik lah kan. Jadi player jawab balik. Player jawab sopan lah. Tapi dia coach, dia ni English perang ni. Frank Lord ni saya suka dengan dia. Dia pun naik kat saya lah kan. Dia okey, tegang. Okey, boom. Solution settle. So benda dah settle. Okay, settle. Bila dah settle, dia tak bawa ke padang. Okay, tomorrow cinema. Tengok wayang. Tenang. Kosongkan otak dulu. Tengok gelak balik. Dekat mana tengok tu, Chief? Kita PJ State ke apa masa tu? Kalau Kuantan, kita tengoklah dekat Kuantan. Kalau masa national team, dia kan lama juga national coach. So merata lah kita pergi. Tapi dia bila dia nak sesuatu tu, pukul 2 kita training. 2 tengah hari, 2 petang. Pagi training ni, pukul 8. Pukul 2 tiba-tiba dia tak puas hati kan. Pagi tadinya, okay, boys, 2 o'clock on the field. So orang tak berani dengan dia. Boom. Sebab tu kita beat Korea. Saya cakap betul. Ya, betul. Yes. Lepas pukul 2 sebab dia pergi Korea, dia tengok ni cerita pasal Korea ni. Dia pergi Korea, FM hantar dia pergi Korea. Dia pergi tengok kat stadium. So khabar besar dah keluar spy lah, dia spy lah. Dia peduli apa dia. Dia pergi. So dia balik dengan note. Boom. So kita training sebab after 1 week Korea datang sini pula main. So okay, dia beritahu Korea main macam ni, I want to do this. Dia pun buat pukul 8 pagi training. Satu hari tu tiba-tiba tak apa angin dia. Pukul 2 tak padang. Okay. You bayangkan Sinan semua ada tu. Kan? Pukul 2 tak padang. Turun lah. 20 minit je. 20 minit je. Sebab benda tu jadi. Okay, pun naik balik. Lepas tu petang pukul 5, no training. Okay, ready, staff, 5:30 in the bus. Kita pergi jalan shopping mall ke, PJ ni. Memang tak? So, macam saya dengan Dola, kita lalui. Kita lalui, saya senang bercerita dan saya boleh buat. Kan? Tapi kepada yang di luar sana tu, ini adalah satu contoh. You boleh pelbagaikan benda ni. So apa maksud saya di sini, you kena tengok satu tahap nanti player you bosan ke, tertekan ke, apa ke. So apa you nak buat? Tertekan apa you nak buat? Bosan apa you nak buat? You nak bagi dia enjoy macam mana? You nak bagi dia familyness satu team macam mana? Sebab they are going to work in the field. Chief, Gen Z ni mungkin ramai tak tahu sejarah Chief lah. Maknanya mula dengan sebagai right back, kemudian boleh main defender, tapi converted into striker pada 1983 oleh Frank Lord, bermula di Pahang, betul? Boleh tak ceritakan bagaimana perasaan dan apabila berita itu dimaklumkan kepada Chief? Saya di sekolah, kalau nak start di kampung lagi panjang lah, tak payah kita terus ke sekolah. Di sekolah tubuh saya besar. So cikgu nak saya main atas kan. So saya main atas untuk heading apa. Okay dah. So sedikit sebanyak saya tahu ada striker tu. Bila zaman saya main Kelab Sultan Sulaiman umur 15-16 tahun, tak ada chance nak main atas. Lagi satu, atas ni is the more important person atau role in the team. Kan? You need to score. You yang kena score. You kena cari space. You kena win the game. So time saya main tu, semua pemain-pemain yang baik. Kan? Di kelab-kelab lah. Saya ingat lagi Raja Gopal, PKNS, Arwah Mokhtar, PKNS tu, ramai lagi.
KSS siapa masa tu? KSS masa tu Mat Shah Nobet, Zulkifli Nobet, Mausin Alias, saya ingat lagi. Mausin Alias, semua national player tu. Banyak. So the easiest way and the easiest way untuk masuk dalam team. So defend lah. Macam Brazil lah. Brazil tak ada orang nak main goalkeeper. Brazil mana ada kan? Sebab dia orang main dekat beach. Semua skill. So Brazil dulu lah, zaman saya dulu, dan Brazil tak banyak produce good goalkeeper. So chances best nak main is defend. So saya main defend. Main defend. Ada chance main. So main Clarkson Sleman, and I was shine in Clarkson Sleman. Call up for Selangor, main untuk Selangor, and then masuk Selangor, right back lagi. Saya ingat lagi, my first coach was Chow Kai Lam in the Malaysia Cup. We lost final dengan Singapore 1-0 1980. Saya main right back. I came in, saya masuk last 20 minit. The quarter final, semi final semua saya main. Tapi final, Kuala Lam panggil saya dalam bilik, you are 16 now, 16 plus lah, 16 lah. And dia tak nak rosakkan career saya in front of 55,000 crowd. Ni first time. Saya pun first time nak main depan 55,000 Stadium Merdeka. So semi-final, quarter final, semi-final saya main ni kan. Final saya tak main. Dia kata dia akan masuk saya kemudian. Dia tak nak saya getah. Saya pun dia yalah, dulu siapa berani lawan cikgu, lawan coach kan. So saya, mungkin dia betul. We don't know. Yeah, he's right. Where am I now? Kan? So main. Dah kalah 1-0, 2-0, 1-0, dia masukkan saya. Saya masuk. Saya fresh. Selangor start attack. Pum, skor 1. Okay. Skor ke tak skor saya tak tahu lah, tapi Selangor start attack. So we lost 2-1 or 1-0. 2-1 kan. Fandi ada skor kan? Fandi Ahmad skor untuk Singapore. 2-1 1980. So that my first Malaysia Cup final, we lost. Besok sok khabar bantai Chow Kai Lam. Tak mainkan saya. Dari mula. Yes. Okay. Saya pun baca kesian coach kan. Terus kita memanglah nak main, tapi he send a good message to me lah. Until today, yang saya kena salute lah. Yang orang nak marah dia marah lah, tapi I respect the decision he made, because I'm successful in my work career. So next year Chandran pula tukar. Tukar pula Chandran coach. All the way lah. Saya main. We beat Singapore 4-0 final kan. Next year tu final lagi, beat Terengganu 82. So and suasana Selangor champion is like a normal game tau. Sebab dah biasa tau kan. We just wait for Tuanku Sultan or Raja Muda to call us for dinner lah. Celebration ni semua dah fan Selangor. Dia dah biasa lah. Dah lali dulu lah. What they want to see is a good football from the state team. Itu memang diorang enjoy. And Selangor tetap ada crowd. Apa game pun we tetap ada our fan. Okay. So habis final tu cakap Selangor ni, saya tengok balik 79 final, 80 final, 81 final, 82 final. Then bila ada connection dengan Pahang, ada offer pada Pahang, why not lah. Try lah. Nak try lah. So saya 83 tu saya training lah. Sorry, saya training Selangor, main. Dah main 3 game lah. Macam mana aku nak cabut ni kan? Macam mana aku? Sebab one person je yang I well respect kat situ, Arwah Mokhtar lah. Sebab Pahang pun pernah panggil Arwah Mokhtar. Bukan Pahang je, Kuwait pun pernah panggil dia. Dia tak pergi. Bang, saya kata bang, saya nak pergi Pahang lah. Dia tolong abang setahun je. Nak try. Angin nak rasa. Pujuk-pujuk dia pun bagi. Okay. Saya pun pergi lah. Dia pergi, maknanya kemudian arwahnya bercakap dengan pengurusan Selangor? Tak. Saya dulu tak payah. Dulu amateur, you just walk off je.
just walk off je. Beritahu je you tukar kelab. Dulu it's a club. Dulu very simple. Very simple. So saya beritahu orang Mokhtar sebab is my captain. Dan dia baik dengan saya. Dia jaga saya lah. Di dalam tim Selangor Malaysia dia banyak jaga saya. So saya tak beritahu dia. Dah beritahu dia baru saya suruh kelab Ditas Pahang buat surat pada Kelab Sultan Sulaiman. Okey. So, ada proper channel kat lah. So Selangor pun batalkan saya punya pendaftaran. Cuma masa tu pengurus pasukan Datuk Mazlan Harun, betul? Lepas tu FAS dah Anthony Sami sebagai setiausaha. Jadi dia orang tak pujuk atau macam mana? Tak perlukan kebenaran dia orang juga? Tak ada bukan laporan media masa tu kata kebenaran tak ada tapi proper apa? Kena proper procedure channel lah, proper procedure. Proper procedure. Ni hantar surat ni hantar surat ni. Okey dah. Dia tak boleh tahan you because amateur. Kan? You pindah kerja, Kira pindah kerja lah. Dia pindah kerja. Itu je lah. The easiest word, pindah kerja. So bila saya cakap dengan FAS dengan Selangor, so diorang pun release. Tak apa. Okay, diorang pun release. Selangor nothing to worry. They have players. Pun saya pun pergi kita kena lalui rule pula 2 weeks punya apa dia panggil tu, cooling off. Cooling off bermastati punya ni. So 2 week I boleh training tapi tak boleh main game. So 2 weeks I'm there lah. So my first day travel Tuanku Sultan sekarang Sultan Abdullah siapkan kereta kat depan rumah mak saya, Kampung Baru. Yang offer saya ni yang mak mulia Tengku Muda lah. So tapi Tengku Muda selalu di oversee masa tu. So saya berbincang pasal ni semua dengan almarhum dan juga Sultan Abdullah, Sultan Pahang sekarang. Jadi saya pun dah ready, kereta pun tunggu, bawa saya pergi Padang. Pukul 10 pagi saya tolak sampai yang ingat pukul 2 lah, training pukul 4. Saya ingat lagi. First day duduk NX Rest House. Masuk ke NX Rest House, petang pergi training. Diorang ambil saya pergi training. So the day I coach Frank Lord kan, and Pahang Jamal Asir ada, Devindran ada, Rosmaini, Masya, Talib, Hamidun, Yunus, Abda, semua ni lah solid juga team. Okay. So saya pun masuk. Okay, diorang tengah prepare nak lawan Johor. Saya ingat lagi. Okay. Sebab saya pergi Sultan Abdullah ajak saya ikut pergi tengok game di Johor. Saya pun pergi. So diorang tengah prepare. Lagi beberapa hari diorang tengah prepare team untuk lawan Johor. So saya tak boleh main 2 minggu. So first team main dengan reserve lah. Main reserve, saya main lah right back. So di situ saya pun main right back lah, lawan sparring lawan dengan first team. 15 minit dia tiup whistle, dia mencarut F black man, you come here, you are not panggil apa, black man? Dia panggil saya black man. Dia tak nak, mana dia kenal nama tak ingat nama. F 15 minit dia tengok saya, dia berhentikan game. Black man, you are not F defender. You are more on attacking. So dia letak saya kat atas terus. You play here now. From now you play here. Saya pun terpinggir. Pada right back dia letak saya di atas. Lepas tu main 2 set. Besok tu saya seorang-seorang pukul 12. Stadium Darul Makmur. Tiap hari. Astaghfirullahaladzim. Dia panggil turun. Sejak aku nak tumbuk je coach dia. Kan? Tiap hari dia buat kata benda mudah dia ajar saya. Striker punya role, striker punya position, kelas lah dia. Tapi sebelum tu dia kena minta kebenaran dulu dengan Big Boss. Betul. Sultan Abdullah. Tu diorang bincang dulu. Nak ubah posisi saya. Betul. So tuanku pun agree, Bangalore pun agree. Okay. Bila agree tu pun 12 hari lah saya kena. Tiap hari 2 minggu lah, 2 minggu. 2 minggu? Maknanya hanya berdua dengan dia saja? Berdua je dengan dia. Dia letak corner flag, dia suruh saya lari, dia bagi bola.
Dia position badan saya kat striker, all the position semua dia tunjuk saya. Pun habis. Lepas tu training, petang training, pukul 4 training lagi. Habis training, okay, finishing pula. Saya seorang finishing, Yunus tolong ambil Don tolong. Pas bola kat saya tag dalam gol. Intensive training lah for 2 weeks. Yes. 2 minggu. To transform daripada right back to tackle tu. First game tuanku berangkat ke London. Tuanku tak ada, tuanku di luar negeri. First game Stadium Darul Makmur. Main boom. Pahang beat Terengganu 4-2 ke 4-1. Arwah Raimi goalkeeper, saya ingat lagi. Raimi Jamil. Siapa skor? Zainal 3 tuanku. Tuanku tanya. Maknanya Saya siapa ingat telefon? dulu dalam telefon. VIP room. Dalam VIP room Stadium Darul Makmur, saya selalu masuk dalam tu. Bilik Royal Box tu ada telefon. Black, telefon legenda yang hitam. Dia kena yang kena JKI, dial. what do you call this? Yang okay. So habis gamenya tuanku telefon. Sama menang 4-2. Faham dah siapa skor? Zainal 3. Dia bangga. I tell that itu the moral of the story lah, situlah. So bottom line, your first role sebagai seorang striker terus hat-trick. Terus hat-trick. Terus game. Terus top scorer kan musim tu. Imagine because of that 2 weeks tau. Kalau 2 years, I dah sama dengan Ronaldo. Betul. You got basic semua you ada. That one first thing you got to be basic. Tapi 2 minggu macam you cakap, 2 minggu first game hat-trick. Kalau 2 tahun jadi apa training make perfect. Maknanya sebelum tu ia memang tak pernah main striker lah. Even di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah tu biasalah. Mana tak main striker? Memang tak pernah main striker Kita main striker kadang naik untuk corner, untuk heading kan. So 83 tu top scorer kan, Golden Boot winner kan. Saya leave dengar saya late, saya tak main 9 game. 2 minggu tu 2 minggu saya miss about 2 game. Selangor saya dah main 4-5 game. Tu dah 7 game. So saya ingat 7-8 lah. Campur saya injured lagi. Mungkin 9 game saya tak main. Saya dapat top scorer, Golden Boot. Itu dia. Tu dah lepas 9 game. Kalau cakap kalau 9 game tu saya main, berapa? 2 minggu tu kalau saya train 2 tahun, jadi apa? Kan? Benda ni nampak kelakar, tetapi kalau fikir balik I always tell my players kalau you malas training extra 15 minit satu hari, you training 5 minit satu hari extra on your own, satu hari 5 minit kali 1 minggu 7 hari. Ambil 5 je. 2 hari tak ada. 5 kali 5 25 minit. 1 minggu you training extra 25 minit. Padahal ni perli ni 5 minit ni kan. Tak ini bagi you faham lah. 5 minit campur seminggu 25 minit. 25 minit kali 1 bulan. You dah dapat 30 kali 30. Kali 30. Berapa minit dah? Kali 5 tahun you dah jadi superstar. On your own. Betul. Yes. So takkanlah you nak training 5 minit, mesti 10 minit, 20 minit extra on your own. Apa you punya week? Ini yang kurang nampak. Hari ni dia buat kan, coach depan coach. Lepas tu budak lain pun extra nampak kan. Sekarang Dia peli pula betul. Extra nampak. Okay. Habis macam mana coach nak pastikan sebenarnya tu benda tu bagus? Macam mana? Tak, maknanya lah bila player tu peli. Tak ada. Ini peli ni biasalah. Peli ni biasa. You got to be strong lah. Cuma bezanya itu layan je lah. Cuma bezanya sekarang perli, dulu tak ada perli. Dulu senior player nampak you tak buat tu, you kena. Tu bezanya. Wah, pasal lu cepat habis training. Lu tenang pun tak ada betul, tenang. Oh, cinaan. Ya. Betul saya cakap. Sebab tu Arwah Mokhtar sampai dia nak retire. Kan? Saya dah start kereta dah balik dah. Dia masih tengah padang lagi. Pom ada kita orang buat balik kan. Kita tak regular. Dia sebab he was train pada kecil. So benda ni dah macam dah natural lah. Natural untuk dia. Tapi di zaman sekarang ni saya kurang nampak lah.
Okay. Di I think it sini. boils down to discipline lah. That Tapi yalah perseverance kata and kan discipline. semua kita tahu David Beckham pun ada extra practice apa semua. all. Maknanya kalau sekarang ni nak kena bagi tahu players ke atau players ni keberatan atau macam mana sebenarnya Chief? Saya ambil contoh, sorry lah Faiz Subri Ha. saya bangga tau bila Penang name saya jadi coach Penang. Saya dapat dengan player. Puskás pemenang Puskás. anugerah Puskás. Bila sampai kat sana, so saya coach. So saya tengok, jarang. Dia adalah training free kick, tapi to be a Puskás punya winner award, that mean you are keistimewaan you tu, speciality you tu is at this level. Bila yang dia training free kick ni tau? Saya buat tanya tu. Terus saya panggil, saya ni kagum lah. Bukan saya kagum, satu dunia kagum dengan you punya. It's born into him. Dia ada extra, tapi dia tak polish. So dia train seminggu mungkin sekali kan. So saya cakap dengan dia, you tahu tak, orang yang tak ada kelebihan ni, David Beckham don't have. Tapi dia train. But he train one day 200 ball. Tu dia cakap, kalau lah balik pada saya tadi, kalau tadi 2 minggu jadi 2 tahun, kalau Faiz Subri tu berlatih I mean but he got that he dia macam gifted lah, Natural lah semula jadi. walaupun saya jadi coach, in front of saya dia ambil free kick pun is the same ball kan. Cuma persoalan di sini, kalau dia polishkan lagi tu, it become more sharpened. Yalah, kalau dia Itu tajam Yeah. kalau dia asah lah. Sebab David Beckham from zero kan, from zero. Roberto Carlos, ya. itu dia punya asset. He train, dia bukan gifted. Kan, tu satu bola dia buat, dia tendang tu sampai hari ada dalam otak saya. Bola tu boleh keluar Keluar masuk ya. Dia kali kan the banana kick. That was Itu lawan Perancis 1997. Yes, betul. Yep. This is all come from training. And saya semua coach saya zaman dulu lah, training make perfect. Siapa yang Chief paling pertama, apakah highlights of your career yang paling you ingati, yang you paling kenang, dan jurulatih yang banyak meninggalkan impact pada you? Saya tak nak. Okay. Tan Sri Gani Mihat itu yang ajar saya basic A sampai Z. Lepas tu salah seorang jurulatih yang saya hormati dan menjayakan, membuat saya berjaya di dalam bola sepak, itu Frank Lott lah. Frank Lott ni genius dia. Dia nampak saya dalam masa yang singkat, di manakah saya punya kelebihan. Dan di situ dia sendiri inisiatif dia sendiri, dia yang ambil keputusan tu dengan tuanku, dan dia pasti keputusan tu betul dan berjaya. Sebab tu saya kena berlatih seorang-seorang 12 tengah hari. Saya suka hati dia je. Pukul berapa dia nak saya training, pukul 12, pukul 2 seorang-seorang, untuk memastikan pilihan dia tu ataupun keputusan dia tu betul, tepat. Jadi Alhamdulillah, dan saya berani cakap lah, memang tepat lah. Memang tepat sekali lah. Terbukti. Yes, terbukti. Dan kemudian saya dapat coach seperti Joseph Venglos. Ni satu coach yang boleh dikatakan PhD lah. Dia pun Dr. Joseph Venglos. Dia memang banyak tolak pasal padang, tactical tolak, tapi macam mana dia nak jadikan brain you seorang footballer yang pintar. Dr. Joseph Venglos ni memang unik lah. Dia memang unik. Apa dia buat, Chief? Apa dia buat untuk dia bercakap. Dia bercakap apa yang akan berlaku, apa akan jadi, if you think this will happen, lepas tu what is your opinion. Dia suka bercakap. Bukan bercakap kosong, cakap tentang team, national team masa tu. Dia nak ni, dan kita betul lah. Kebetulan pemain-pemain dia dapat pemain-pemain yang berpengalaman. So kita
beat Czechoslovakia. Kita beat siapa lagi tu tahun tu? 86 World Cup. Tim solid tim tu. Kita pergi Saudi leading 1-0. Kita draw dengan Qatar. Oh, that mean dia punya psikologi tu, and dia train to make things perfect. Dia tak kelirukan pemain. So kalau today dia cakap dia nak buat on defending ni, so sampai player faham. So dia banyak more on mindah kita lah. Kelak luar okey. Kelak luar ni dia tiap-tiap coach ni dia ada kelebihan. Kelak luar ni saya minta maaf lah, he's a very good coach. Dia datang salah time. Okey, kenapa? Time tu banyak pemain-pemain kita ada masalah sejarah hitam tu. Oh, Skandal rasuah. Okay. So dia datang salah time. Dia sampai depan rumah saya, dia datang. Nana, please. Saya dah tak main. Yalah, panggil balik penghulu benteng. Masa tu saya buat dah laporan. habis dah. Kembali sebagai penghulu benteng. So saya pun kesian kat dia lah. Dia pun baik kan. Sebab dia pernah bawa junior team dengan Irfan dulu tu kan. Betul. So dia pun baik. Skor Olimpik. So saya cakap okey lah. Saya pun dengan Dola call back national team. Tolaklah retire tu. Retirement tu sekejap. Main balik sebab dah tak ada. Ni Chief. Time ni Chiang Mai. Chiang Mai ni Chief masuk jadi the sweeper 0-0 dengan Thailand. Thailand I ingat 80% kuasai game. Yes. Hari tu pun decide. Macam mana? Dola pergi jumpa Leroy. Saya ingat lagi. Dola pergi ketuk bilik Leroy. Dia kata sebab Thailand bagus. So dia kata I got one thing to tell you, Dola cakap. So put Zainal back to defender. Leroy terkejut. Sekali. And so Leroy panggil saya, you can play defend? I said yes. So pun turun balik defend 0-0. 0-0. Masa tu Kiatisak Sinemuang, Tawan Seripan, very good team. all big names. Chief, kenapa nombor 17? Okay. Ada feng shui ke apa-apa? Okay. Lepas tu nanti coach lain mana nanti. Nak cerita coach ni Ken Warden ke apa, nak cerita ke? Pak Ken Warden dia ni daring. Dia training, dia garang dia kena atas padang, dia jerit dia. Tapi dia pandai ambil hati player di luar. Okay. So saya boleh katakan Ken Warden ni bagus, tapi kalau nak kategori saya 2-3 ni mungkin macam saya sebut tadi lah, yang banyak influence saya punya career Kejaya. Ken Warden saya dah jadi star lah masa tu. Saya dah jadi pemain. Tapi Tan Sri Gani, Tanglot dan Banglos ni saya memang betul-betul banyak lah beliau menjadikan saya seorang pemain. Okay, lepas tu 17 ni first game saya di Sarawak. Okay. Selangor selalu training ada 30 orang. Bila nak pergi Sarawak dia akan namakan 18. So besok nak pergi, petang ni last training dia akan nama. First time. Nama saya ada dalam 18 akan ke Sarawak, Piala Malaysia. Saya pun pergi sampai sana. So training, lepas tu lepas lunch meeting. Siapa main kan. So JC tak ambil lagi lah. So lepas meeting baru ambil JC. So habis je meeting, Cok Kailam habis meeting, senior ambil JC. So semua orang keluar ambil JC masing-masing. So makna JC diorang dah tak boleh sentuh lah kan. So ada balance berapa JC. Ingat 2 ke 3 JC untuk new player 3 orang Selangor ni. Saya ada lagi 2-3 players. So Kailam ambil campak balingnya. Dulu mana ada, sir please take your JC. Tak ada. Dia ambil balik hook. Saya pun hook. Okay, hook. Okay. Urut tengok 17. So 17. And that is my age at that moment. Ngam lah. That's the story. So at that moment I was 17. Tapi kebetulan Chief main national team 80 first time lawan Indonesia seri sama-sama. Kita menang mereka. Kemudian last game you SEA Games di Jakarta 1997. Bermakna semua total you main 17 tahun. Betul. Secara kebetulan. Ini semua kebetulan.
17 tahun. Kemudian buka restoran bisnes pun legenda 17. Itu memang saya nak lah kan. Itu legenda. Kenapa 17. buka bisnes nasi ayam masa tu, Chief? Kenapa nasi ayam? Nasi ayam was my favourite food. Macam saya cakap tadi, I was trained tau. Nasi ayam ni tak banyak ingredient. Okay. Makna sakit perut ni semua kurang. Kecuali you kena jaga cili dia. Betul? Cili timun, nasi, ayam, cili. Itu je kan. Kicap, halia. Okay. So dah jadi my favourite food tau. Dah jadi. So saya bila nak main bola je, tak ada spaghetti, nasi ayam. It's my first food. Okay. So lama-lama saya dah minat dengan nasi ayam tu, saya buka restoran. Okay. Yang ni kena tanya nasi ayamnya lovers lah. Nasi ayam roasted ke atau nasi ayam steam? Roasted. Saya steam favourite lah. Steam lagi sihat. Option yang sebab lebih sihat. Sebab tu saya cakap dulu, sebab I was trained from before. Steam ni, okay, bila you cakap ayam steam dengan tu, steam ada goreng, ada minyak. Betul. Kan? Ni kita talk on nutrition. Kan? Tapi sebenarnya memanglah sedap goreng ni. Kan? Tapi saya di-train daripada dulu. Kan? Kurangkan makan minyak. So steam lah. Saya banyak makan steam, jadi dah jadi sedap. Okay. Chief, kenangan yang paling indah apa? Mungkin nak sebut pasal dapat tawaran di Europe ke, di England ke apa? Kenangan indah ni banyak sebenarnya. Tapi memanglah saya sepatutnya, sebelum saya ada lagi orang, tapi patut time saya, I should make the first move lah. Untuk bermain di luar negara. Saya ada offer waktu saya di Ipswich untuk menjadi apprentice di Ipswich. Lepas tu di Saudi, offer di Saudi, di Bahrain, dan yang terakhir adalah Swansea City lah. Untuk main Division 1. Ini semua saya tak pergi. Saya menolak. Dan bila sekarang baru saya tahu, kalau saya buat pergerakan ni yang pertama, mungkin dah ramai dah tu. Ini juga sama juga seperti Datuk Arwah Mokhtar. Arwah Mokhtar pun dapat Kuwait. English League pun dia dapat. Saya ingat lagi Kuwait dengan English League. Dia pun tak pergi. Jadi dia pun tak membuka jalan untuk saya. Dan saya pula time saya pun tak membuka jalan untuk yang lain-lain. Sekarang kita tengok Korea dengan Japan khususnya, kesebelasan utama mereka semua bermain di Europe. Jadi salah seorang pemain kita akan mulakan benda ni lah. Kenapa Chief tak tolak tawaran semua tu? Masa tu saya tak tahu, saya dah rasa puas dan terjamin lah di Malaysia, di liga kita. Ataupun adakah perkataan tu dah terlalu selesa? Mungkin dah terlalu selesa, dan juga saya tak nampak keindahan dia ataupun kemewahan dia. Kan? Kalau saya di sana, dan juga suasana. Sebab tu saya cakap, jika ada orang sebelum saya pergi, mungkin dah pergi. Dan kita tengok Park main untuk Manchester United. Lepas Park Ji-sung adalah orang yang Korea yang boleh katakan sebelum tu memang ada Chak Bengkem pun ada, tapi Park yang paling successful. Bila Park menjadi idola mereka, so ramai pemain keluar. Jadi di Malaysia ni kita nak salah seorang pemain mulakan laluan ini dan memberi banyak lagi peluang kepada pemain-pemain lain. Tak secara langsungnya memberi kekuatan pada pasukan negara. Chief, jadi kita pun dah ambil masa yang terlalu panjang sebenarnya, tak pernah kita rakam sepanjang ini. Mungkin ada pesanan-pesanan atau kata-kata azimat kepada mereka yang sedang meningkat naik ataupun nak jadi pemain bola sepak. Apakah pesanan daripada Chief kepada mereka? Kepada semua yang terlibat di dalam arena bola sepak ini adalah satu, saya ucapkan tahniah, dan ini satu pilihan yang tepat. Kalau you di dalam laluan yang ataupun di dalam rumah yang betul bola sepak, jangan sia-siakan, berlatihlah bersungguh-sungguh, kerana bola sepak ni macam saya cakap tadi, it's no more hobby.
Dia bukan hobi lagi dah. Ini dah jadi kerjaya. You ada fan. You ada orang di belakang awak. Management yang besar. Bukan calang-calang management. Kita dapat lihat menteri terlibat, ke bawah duli, raja-raja terlibat. Jadi dia sudah jadi satu kerjaya yang besar. Apa yang penting di sini, bersungguh-sungguh, kerana apa yang you perlu buat is berlatih dan bermain dengan baik. Itu saja. You tak ada perlu buat paperwork dah, pemain-pemain ni. Jadi field is you punya tempat untuk you shine. Jadi kepada pemain-pemain, disiplin dan berlatihlah bersungguh-sungguh. Amat penting. Di mana pun, bawah 12 ke, bawah 15 ke, national team ke, these two things tak boleh tinggal. Training make you perfect. Discipline make you better player. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa. Dan kalau boleh saya ringkaskan, there are no shortcuts lah. Yes, betul. Football, no shortcut. Tiada jalan Life. pintas. Actually, Tiada jalan No, pintas. I mean nak kehidupan jadi pun star, lah. yes. Kehidupan pun. Tiada jalan pintas. Yes. Terima kasih kepada legenda yang memang berstatus bintang, Datuk Zainal Abidin Hassan, kerana sudi berkongsi banyak kenangan-kenangan manis dan juga dasar-dasar yang beliau sendiri akan lakukan bersama FAM. Semoga nanti ada rezeki, nanti kita akan sambung dengan episod kedua lah bersama dengan Datuk Zainal Abidin Hassan. Terima kasih kerana menonton Julang Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.